Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dari ilmu amanah membaca dan salam madani. Nama saya Siti Izzatul Insyirah binti Muhammad Fuad. Saya berumur 11 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Seroja, Bandar Baru, Salak Tinggi. Kod sekolah saya ialah BBA 9220. Para pendengar yang dihormati, pernahkah kita terfikir bahawa seorang guru yang kita hormati, yang kita panggil pendidik, sebenarnya menyimpan penyesalan yang tidak pernah terpadam? Siapakah yang berani mengangkat kisah sejujur ini? Dialah Azizi Haji Abdullah, seorang novelis dan sastrawan terkenal di Malaysia yang dikenali dengan karyanya yang realistik dan menyentuh jiwa. Beliau juga pernah menerima anugerah SEA Right Malaysia 1988 dan karyanya sering dijadikan rujukan dalam dunia pendidikan dan sastra. Melalui tangannya, lahirlah sebuah karya yang bukan sekadar cerita, tetapi satu pengakuan jiwa seorang pendidik, iaitu sebuah novel yang bertajuk Memoir Seorang Guru. Buku ini diterbitkan oleh Jiwa pada tahun 2025 dan mempunyai 358 muka surat. Para pendengar sekalian, dalam Memoir Seorang Guru, watak utama dalam novel ini hidup dalam keadaan gelisah, serba salah dan rasa berdosa yang menghantui setiap detik usia tuanya. Buku ini membawa kita menyusuri monolog batin seorang guru yang telah mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan agama, namun merasa dirinya gagal menjadi murabbi sebenar. Begitulah belikan rasa seorang guru agama yang telah berkhidmat lebih 28 tahun di beberapa sekolah di kawasan pendalaman. Setiap batuk dan lenguh di usia senja seakan mengingatkan dosanya yang tidak terampun. Di sebalik gelaran pendidik, tersimpan parut-parut lama seperti tamparan, herdikan dan amarah yang telah melukai anak-anak didiknya. Kini menjadi bayang-bayang yang menyesakkan dada. Namun semua itu untuk mendidik anak-anak muridnya yang serba kekurangan yang tinggal di kawasan pendalaman. Nama-nama seperti Alias, Midun, Sakinah dan Muhammad Duha menjadi kenangan pahit yang tidak dapat dilupakan. Kisah Alias dengan beruknya, yang mana dia telah menyelamatkan gurunya dari beruk dengan meradak lembing ke perut beruk kesayangannya. Kisah Midun dengan lemah mandirinya, semakin guru menaruh marah kepadanya, semakin nampak di dalam kesenangan. Dan semakin guru meluat para perangainya, semakin nampak di dalam keselesaan saat itu. Kisah Mihad, anak yang lemas kerana memancing ikan harun untuk gurunya. Kisah Sakinah, anak yang bermata juling, dianggap biadab kerana tidak memandang kehadapan ketika guru mengajar. Dan kisah Muhammad Duha yang rajin sembahyang. Itu semua menjadi kenangan yang tidak dapat dilupakan olehnya sepanjang bergelar guru. Kini, anak tunggalnya, Kamaria, baru sahaja terima tawaran temuduga guru. Tetapi sang ayah berkeras menolak. Bukan kerana membenci profesi itu, tetapi disebabkan trauma yang telah disimpan sejak 3 dekad lalu. Sebagai ayah, beliau risau jika sejarah berulang lagi. Baginya, menjadi guru bukan sekadar pekerjaan, tetapi satu amanah besar yang menuntut ketahanan jiwa. Namun, apa yang membanggakan seorang guru apabila guru tidak pernah meminta balasan, tetapi murid-muridnya tetap mengenang apabila satu majlis khas telah diadakan untuk mengenang semula jasa guru mereka. Ini bukan sekadar memoir, tetapi sebuah perjalanan mencari makna hidup yang sebenar. Para pendengar sekalian, novel ini mempunyai banyak nilai murni seperti keinsafan, kasih sayang dan bertanggungjawab. Dan pada pendapat saya, novel ini memberi kesan yang mendalam kerana ia membuatkan saya lebih menghargai guru dan ia menyedarkan saya bahawa menjadi guru bukan sekadar mengajar, tapi membentuk jiwa dan masa depan seseorang. Gaya dan keistimewaan penulisan buku ini pula adalah ia menggunakan bahasa yang realistik dan jujur serta yang menyentuh isu kehidupan masyarakat, kemanusiaan dan pendidikan. Buku ini juga menerangkan unsur-unsur sastra seperti peribahasa, simpulan bahasa dan kiasan beserta glosorinya. Dan banyak lagi perkataan yang saya pelajari. Antaranya,
Anak ayam dogiang, langau masuk ke mulut, mati anda dan seperti kena pedang mata dua. Sebagai penutup, memori seorang guru bukan sekadar cerita, tetapi satu cermin kehidupan. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Yang menunjukkan bahawa kata-kata guru memberi kesan yang mendalam kepada murid-murid. Akhir kata, andai terbang si burung kedidi, terbangnya pula di tepi kali. Andai ada salah bicara sebentar tadi, maaf dipinta untuk mengundurkan diri. Sekian sahaja bicara buku dari saya. Sekian, terima kasih.